dong ni? Ada mozzarella. Boleh lah nak tak? Ni apa tadi? Ini ada mozzarella dengan crown. Ah, Dolly Moza ni. Ini mozzarella. Boleh satu. Atau boleh try ni. Dia bagi. Sekejap lagi lah. Tak lagi. Sabar sangat. Tapi ni dalam ni ada cheese. Sedap kan? Dalam ni ada mozzarella. Dia ada mozzarella cheese. Okey, aku try dulu. Okey. Kita mai try Dolly. Dolly dim sum ni. Baru buka kan? Kita baru mai try, okey. Baru sampai satu makanan, nanti kita update lagi. Baby buat apa lah tu? Kita tak tahu. Baby sedang explore. Atia tunggu ban dia. Kita order ni. Okay ni. Kita order dia punya macam tu. Ya, sedap. Dia panci. Ya. Yummy, ada makan. Ada crunchy. Kita bagi Daddy satu try. Nak. Dia apa yang pula? Dalam dia tak tahu apa. Coconut. Coconut. Lah. Goreng. Dia ditambah lauk ke? Tak. Okay. Kenyang kat ni. Banyak. Tak banyak pun sebenarnya. Tapi kan tak habis. Ni apa tadi nama dia tadi? Noodle. Cantonese style noodle. Yang tu Golden. fried rice, golden fried rice. Oh, siangnya tu tak habis ban. Makan Tak ban. tak habis. Nak ya pan tu? Agak lah. Ni baby tak nak tidur. Okay, dia sedang bermain. Dalam ni Haifa ambil satu. Okay, macam ni. Yang ni Haifa beli kat Kaison. Okay, Kaison ke Kaison ke apa tu nama. Okay, kita akan letak KitKat satu dalam ni. Kena letak plastik tak agak-agak? Macam tak proper pula letak dengan makanan. Tapi tak apa kot. Nanti cikgu akan tengok. Lepas tu Haifa akan letak ni dua. Okay, macam tu. Tu dah. So, dalam dia macam ni lah. Ha? KitKat lah. Dah letak lah. Tada. Tu jangan bagi tahu pula. Biarlah teacher yang buka. Tak payahlah bagi tahu tau. Nanti aku pergi bagi tahu pula. Okay, so seterusnya pun sama juga. KitKat satu. Dalam ni dah ada stationery tau. So, Haifa letak je dalam ni. Sebab nanti mesti teacher akan buka kan. Nak tengok kan. So, kita tak letak plastik lah. Kita jimat plastik. Okay. Sama juga yang ni. Oh, mak engkau. Okay. Lepas tu ni pun sama. KitKat. Sebab teacher tadika dia ada 4 orang. Tapi yang ada yang baru seorang kan. Ada yang baru mana yang itu. Hah? Teacher baru ada 3 orang. Hai, mana ada? Bila tu nampak? Ada
iya ke? Iya ke? Ada 3 teacher. Jadi dah letak kat gambar dia. Ada 3 orang teacher baru? Lama, ada 4 je. Teacher tu dah mengajar ke? Ada 4 ya. Mana pula cuba. Tak ada cakap teacher Dina letak gambar ada 3 orang. Gambar siapa Bukan kot. Mana beg Atia? Oh ni. Bukanlah Atia, ibu rasa itu gambar teacher lah. Teacher yang mengajar kat sekolah. Kan? Teacher yang mengajar kat sekolah kan ada 3 orang. So hari ni solat tak sebenarnya? Tak. Tak solat hari ni betul? Ke biar je? Aku tak muat pula ni. Tak yalah lagi. Sebab hari ni tak solat kan? Jadi hari ni solat tak? Assalamualaikum. Selamat pagi semua. So hari ni kita nak readykan hadiah. So hari ni adalah hari guru. Bukan. So hari ni adalah hari guru. Haifa nak readykan untuk anak Haifa punya hadiah kepada teacher. Okay, so ni ada hadiah. Dalam ni semua ada stationery. Lepas tu Haifa dah letak. Okay, ada stationery. Lepas tu Haifa dah letak ni. Ucapan ni siap-siap. Okay, so nanti dalam ni Haifa nak letak KitKat. Okay, sekarang kita dah ready nak hantar Atia. Atia dah bawa hadiah untuk teacher-teacher dia kat belakang. Okay, Atia hari ni dia pakai baju ni. Dia punya tema macam superhero. So, disebabkan baju dia boleh bebas. Okay, sebabkan baju dia boleh bebas. So, Atia pakai baju. Tengok Atia baju Atia. Atia pakai baju. Hari ni kan boleh pakai pakaian bebas. So, Atia dia pakai baju ni. Minecraft. Atia dia di tengah ni. Ni tak ujung sikit. Tak nampak baju Atia. Okay. Dia tengah. Okay, tada. Baju ni beli kat Shopee je. Harga dia dalam RM9. RM9. Lepas tu ada lagi satu corak kuromi. Mula Atia cakap nak pakai kuromi. Lepas tu dia tak jadi nak pakai Minecraft. Sebab dia kata dia suka game. Sebab ni kan yang game tu kan. Ya. Macam mana Atia hari ni? Tak pakai cekak kuromi? Tak. Kalau pakai baju Minecraft tak payah cekak. Oh, tak payah cekak. Oh. Kalau pakai baju kuromi kena pakai cekak. Okey. Okeylah, itu je jalan nak brisk walk dekat Tasik. Semalam kita dah datang Atia dekat Taman Pink tu. Hari ni kita nak brisk walk. Kena beli. So, kita orang baby pakai Tasik ni memang tempat untuk beriadah. Larian dengan jayanya. Lepas tu apa nak sambut birthday. Tadi kita brisk walk, okay, dekat Tasik kan. Lepas tu Haifa tak pernah tahu tengok yang apps. Ni apps Garmin tu. So ni sajalah Haifa tengok kan. So
Sebab Haifah selalu guna dekat jam je. So selalu tengok kat jam. Ni Haifah tengok kat sini kan. So mana tadi? Kat sini. Okay. Okay ni nampak dia tulis Naga walking. Okay, hari ni 14.05. Okay. Tapi waktu ya betul-betul. Okay, 14.05. Lepas tu 24 minit lah lebih kurang. Sebenarnya lebih kurang 30 minit. Sebab mula-mula tu Haifah tak set. Lepas tu kat sini kan boleh tengok lap. Lepas tu okay, overview ni lah kalau nak tengok kat sini. Okay, dia bagi tahu pasal foto ni kita boleh meja aman. Nasi lemak dia ke? Tu lah, tak payah. Oh. Itulah kata canai dia. Canai canglut tu dia. Kita tak payah lah. Ada kenyang lah telur ni. Canai boleh lah. Canai lah. Tok Selija ni ramai, tak ada. Tu penuh, tak ada orang lah. Ramai lah. Tak boleh masuk, tak boleh. Canai boleh ya masuk. Canai. Menyesal aku. Bang Cak. Ramai. Cak bang. Cak bang. Cak Cak. Oh, dia cakap cak 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 Ada roti canai, makan canai. Kena makan sihat je. Sana dah habis tadi. Ni roti canai yang sedap ni. Dia kata tak ingat ni. Hak cicah dia sedap ni. Wow. My favourite canai. Nasi kat wok. Kat wok. Allah. Yang hujung sekali tu. Lock corner tu. Siapa kat wok ni? Kenapa orang gunakan nama ni? Tak tahulah siapa kat wok. Rasanya kat wok ni macam famous kat Kelantan. Macam branch dia lah. Maksudnya macam nasi, sini apa? Nasi kandar Jamil contoh kan. Lepas tu dia buat cawangan lain. Apa yang tahu tolong komen. Siapa dia kat wok Kenapa kat orang tulis nasi kat wok? Kat Kelantan orang kata. Tak percaya dia. Bagilah orang komen nak tengok. Tak ada orang komen. Yang hari tu pun tak ada. Yang SpongeBob tu pun tak ada orang komen. Tak ada. Orang pun tak komen. Bukan SpongeBob apa? Patrick. Masalahnya you cakap kawan SpongeBob. I ingatkan SpongeBob. Nanti I tengok lain betul ke you tak. ingat. You memang cakap kawan SpongeBob. Tapi I sebut Patrick. Tak. You sebut kawan SpongeBob. Lepas tu I dengar apa? I dengar SpongeBob je. Yang kawan tu tak dengar. Lepas tu I pelik. Kenapa SpongeBob nama Islam? Manalah tahu. Kalau Patrick, kalau you cakap Patrick nama Islam dia apa? Yang kawan SpongeBob tu kan, Patrick tu. Macam tu. Macam Tak mahu lah. Tak kot. Lagi pakcik tadi. Tak boleh kot. Owner dia apa? Bukan lah. Dia macam mana. So pagi ni. Hai guys. Selamat pagi. So pagi ni kita dekat Afiq. Kata tak bawa mic. Mana ni rumah? So mungkin suara tak apa dengar sangat. Maria Ashoda. Hai. Okay. Kita jalan kat sini untuk satu round. Lepas hantar Atia kat sekolah. Habis dah, lagi sikit lagi kat depan tu. Kita dah berjalan selama, tak nampak tak nampak. Selama berapa? 26 minit. Mana? Jalan 26. Hari ni berangin. Tengok. Tak lah. Hari ni berangin. Tapi tak ada gabus hari ni.
Dah laki sikit lah. Jom. Tutup kembali dia. Apa nama tempat ni? Alostar di waktu malam. Tapi hotel. foto. The Room Hotel, bukan hotel. Ni hotel yang semua sendiri ni. Ha ni. Oh ni ha. Nak beli kamera. Tak nak tunjuk lah. Beli kat saya. Ocean ni ke island. Ocean ni cuma island. Cantik lah. Macam air terjun. Lampu tu lah. Ni dataran Zahir. Masjid Zahir. Tada. Dataran Embas kan nama. Masjid Bandaran Alostar. Oh. Kan dataran Masjid Zahir. Bahayalah. Okey, main. Apa ni? Main. Ni bambu ni. Dah kata sedap ni. Bambu Thai cuisine Chinese. Tapi ni tak ada orang. Tu lah. Tengoklah kat track tu orang cakap bambu. Lepas tu kat mana lagi? Banyak juga sedap lah. Kita kata bismillah ya Allahu akbar, kita akan tutup tangan kita. Yang ni bawah kenal kot. Mana? Di masjid. Bismillah. Hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Tengok kalau sedap tengok macam lebih. Tu lah. Ambil ni Dia dari kau Islam. Dari kau rasa luang. kalau di sana selalu dia buat di masjid. Kampung tu banyak ada tuan rumah ha. Dewan tu boleh pakai dalam dewan tu kan. Ya. Kalau hujan panas tu buat dewan tu juga. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Langgar kawan. Jalan. Habis langgar kawan. Laju kaki. Ya, slow lari anak saja. Jangan macam Adian, lari macam Adian. Lari macam Adian je. Lari slow macam Adian. La ilaha illallah. Okey, jalan tak apa sikit. Okey, Fatih. Macam Fatih. Hayat, jalan. Nampak, okey, good. Okey, teruskan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la Bukan macam dia ambil lah. Tu Ha. Dia ni selalunya mak hantu lepas dia kot. kau bayar aja. Ya. Tu dia. Alostar. Ni lah cakap nak makan kat sini. La ilaha illallah, lupa dah. Halap tu best. Dah tengok dah dalam dia. Tengok kat TikTok. Taklah bagus sangat. Arak share apa tu? Tapi tak tahulah kot dia tukar kan nama. Ataupun dia bagi orang lain ke. Sebab yang ni dia macam betul-betul set Arab. Makanan-makanan dia pun macam tu. Kat sini ada banyak kedai. Kedai kereta ada.